lorong tu saja. Jadi senang. betul-betul Acik. Jadi senanglah, mudahlah makcik nak pergi selalu. Lepas ni akan datang lagi. InsyaAllah. Akan repeat lagi. Makcik kan kenalkan pada kawan-kawan yang ada. Ya. Ramai kawan pada Rembau Negeri Sembilan ni. Jauh Acik, Acik. orang Rembau ramai kan Acik? Orang Rembau Ada ramai, tak Acik. ucapan untuk diorang, orang Rembau ni Acik? Acik daripada Rembau geng. Kalau sekiranya datang kat Boh Hijan ni, datanglah. Saya dah pakai barang Boh Hijan memang terbaik lah. Memang kelas. Uish, Acik power je. Acik seller lah. Oh, berkasih gue. Ada yang cakap. Alamak. So Acik, sebelum balik ni nak jadi lagi satu, lagi semangat boleh Acik? Ramai-ramai dek. Sekali adik. Acik sepaga dari mana? Dari Rembau Negeri Sembilan. Telah di Nanti kan Ibi dia panggil kat kampung glamour. Ibi kau pergi mana? Jomlah pergi. Dia Alamak. Acik viral Acik. Okey, makcik ambil ni ya. Alhamdulillah. Nanti Acik nak beli barang lagi. Ini apa ni? Ini apa ni? Itu mat jajan. Aku dah cepat ranjak tu kan tengok balik kan. Acik nanti nak datang sini lagi tak Acik? Nak. Acik Allah. Walaupun hari Minggu ni bawa je, walaupun suami Ni Acik ni kat okey sebelah you kita ni. stroke, makcik tetap datang. Ada. Rasa rindu lah tak datang. Oh, Kita orang ingat kita orang pun rindu Acik. Kita orang perindu kat Acik. Angel. Angel. Lagi yang lelaki tadi Jintan Cik yang lelaki Jintan tadi, nama dia. Pesanan Pesanan untuk orang-orang Rembau pula Acik. Pesanan untuk orang-orang Rembau, orang Negeri Sembilan lah. Sembilan lah. Aku sudah datang di Boh Hijan dekat Batu Pahat ni. Kalau tak boleh datang, telefon saya. Telefon Acik. Saya akan bawa di sini. Oh. Promote. Mantap Acik. Mantap. Mantap sekali. Acik semangat ya Acik.